Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Masuk Kelas. Okey. Seperti biasa, saya Aina sebagai host anda hari ini. Bersama saya ada kawan-kawan saya, Kemi, Abi, Lia, Aina, Aida. okey, dan hari ini kita ada tetamu jemputan datang jauh daripada Borneo. Cantik dan tinggi orangnya, Dr. Nur Zaimah. Terima kasih doktor sebab sudi meluangkan masa doktor untuk join borak dengan kami. Allah sama-sama. Ya, okay. Hari ini kita nak borak santai-santai je tentang satu isu yang memang dekat dengan dunia pelajar, iaitu isu ponteng dalam kalangan pelajar. Okey, jadi saya nak mulakan dengan soalan yang ringan-ringan je dulu. Siapa kat sini pernah nampak kes ponteng dekat sekolah? Saya pernah. Tapi bukan saya lah, kawan saya. Saya pernah nampak dia ponteng. Selalunya kelas awal pagi. Sebab dia ponteng ni bukan sebab dia malas. Bukan sebab dia tak nak belajar, tapi sebab dia orang malas. Dia tak minat dengan subjek tu. Saya pun pernah nampak juga. Dia macam ponteng satu masa subjek sebelah subjek sains kan. So dia macam tak masuk kelas, dia pergi tandas ke sampai habis waktu kelas tu. Sebab dia macam tak suka cikgu sekarang. Saya pun ada pengalaman juga pasal kes ponteng ni. Untuk masa saya sekolah menengah ni, kawan-kawan saya selalu ponteng pagi sebab diorang ikut kawan-kawan yang lain pergi sarapan dulu sebab tak nak masuk kelas pagi. Sebab pagi tu kelas cikgu dia tak minat. Betul ke kawan Akmal? Ke? Okey, maksudnya isu ni memang wujud dan biasa berlaku kan sebenarnya. Okey, sebelum kita bagi lebih jauh tentang isu ponteng ni, kita nak samakan dulu pemahaman dengan semula. Manakala doktor sendiri dah banyak pengalaman, mesti doktor dah lama mengajar kan. Berapa tahun dah doktor mengajar? Kalau di universiti tu 3 tahun. 3 tahun. Saya pernah mengajar juga di sekolah dalam 2 tahun lah. Oh, 2 tahun juga. Lama juga dah maksudnya. Tak lama sangat kan, tapi adalah pengalaman tu juga. Jadi nak tanya doktor tentang pendapat dan pemahaman doktor sebenarnya tentang isu ponteng. Itulah kan, kalau kita pasal ponteng ni macam tadilah dia cakap kawan tak ponteng sebab malas. Lepas tu ni pula nak sarapan memang selalunya kalau isu ponteng ni berlaku, banyaklah faktor. Kalau kita lihat daripada faktor subjek tu sendiri, minat ke tak minat, faktor persekitaran pun bagi saya sangat mempengaruhi lah kondisif. Kalau dalam sekolah sendiri kan, selalunya pengajaran yang boring, cikgu mampu berbicara kan, boleh juga kan undang kamu untuk ponteng, lecture ni bosan lah kan. Ya, sebenarnya itu juga mempengaruhi lah. Dan paling utama bagi saya adalah perasaan malas tu sendirilah. Kalau mereka rasa boring ke, nak sarapan sekalipun, tapi kalau orang saya rajin, bagi saya tak ada isu lah untuk ponteng sekolah ataupun kelas. So biasanya memang terdorong oleh diri sendiri bagi saya lah. Betul, jadi memang jelaslah ponteng sebenarnya bukan sekadar atas sekolah je, tapi faktor dengan kawan-kawan sekali sebenarnya. So next, sebenarnya apa pendapat korang? Apa punca utama pelajar ni tak datang? Apa punca utama pelajar ni ponteng sebenarnya? Kalau bagi saya dekat, saya rasa salah satu punca dia adalah kurang minat belajar. Macam apabila mereka tak faham kan kat sekolah tu, jadinya mereka ambil keputusan untuk malas sekolah. Sebabnya baik dia orang ponteng daripada pergi sekolah, tak faham juga apa sekolah. Faham tak? Setuju kan? Saya setuju dengan pendapat Aina, tapi saya rasa tekanan juga salah satu merupakan faktor pelajar ponteng sekolah lah. Sebab maybe because diorang mempunyai tekanan yang dan harapan yang tinggi daripada ibu bapa diorang, membuatkan mereka stres dan nak pergi hilang minat nak pergi sekolah tu. Dari pengalaman doktor lah kan, doktor kan pernah juga mengajar dekat sekolah universiti kan. Sebenarnya apa punca yang menyebabkan mereka ni tak datang sekolah? Macam betul ke apa yang mereka cakap? Ya betul, memang tak dapat dinafikan lah. Itu antara salah satu faktornya. Kalau nak ceritakan tentang faktor ni, dia banyak lah. Pertama sebab diri sendiri, sebab rasa malas tu sendiri. Kedua, faktor keluarga juga menyumbang. Macam kawan kamu share tadi, faktor emosi mereka terganggu. Kalau kita nampak sekarang pun family yang terbentuk sekarang ke arah broken family. So kadang-kadang hilang rasa semangat nak pergi sekolah, dibesarkan oleh keluarga yang bukan ibu ayah atau nenek kan, atau nenek lah yang cucu. Kalau nenek malas lah nak ke sekolah kan, akhirnya dia terbiasa kan, tak ada support moral daripada keluarga. Itu juga salah satu sebabnya. Dan kalau kita lihat juga dalam konteks kesan ni, faktor ni, sekolah pun sangat memainkan peranan. Dan sekolah bagi saya adalah peranan yang paling utama untuk menangani isu ponteng sekolah ni. Sebab faktor kondisi sekolah, guru-guru kan, kalau guru-guru ambil endah je, kalau dia ponteng tak apalah, tak kisah kan. So itu lagi memberi impak yang besar. Dianggap family tak support, cikgu di sekolah pun tak kisah, kawan-kawan pun tak ada. Itu lagi memberi impak yang besar lah. Dan dengan mereka ponteng tu akan kerap lagi sebab tanpa dorongan. Betul lah yang doktor kata, sebab ada kan kenalan saya, dia selalu juga dia ponteng kelas sebab isu kesetaraan sekolah ni lah kan. Sebab dia kena bully lah itu, sebab dia tak nak datang sekolah kan. So dia rasa macam nak elak diri dia kena dibully semua, dia pun ponteng tak datang sekolah. Kita gambar sikit tentang itu sebenarnya peranan cikgu lah. Macam saya sendiri pun kan pernah menghadapi situasi yang murid tu depan saya, dia cakap, cikgu kami dah beritahu guru ni, saya tak beritahu sekolah mana kan, tapi tak ada apa-apa tindakan pun. So akhirnya dia takut pergi sekolah, dan mak dia pula yang jumpa saya, cikgu betul tak anak saya dah beritahu macam ni tapi tak ada tindakan daripada sekolah. Itu yang saya katakan, sebenarnya peranan guru sangat penting lah juga untuk ambil tahu perasaan dan juga apa yang pelajar hadapi. Betul. Saya setuju lah dengan semua yang cakap tadi kan. Dan saya nak ambil sikit pasal doktor cakap pasal kalau mereka ni duduk dengan atuk dan nenek, memang biasa atuk dan nenek ni sayang dekat cucu. Sebab saya ada pengalaman sendiri sebenarnya. Waktu tu dah terlambat jadi atuk saya macam tak payahlah pergi sekolah, sayang cucu sangat. Puluh je kan, maksudnya kalau mak bapak ni tegas sikit, pergi sekolah juga. Kalau nenek tak payahlah, bila dia lepas masa hari je, sehari kita datang. Okey, jadi bila ada punca mesti ada kesan kepada pelajar ni sebenarnya kan, kesan ponteng ni. Jadi apa yang akan jadi sebenarnya bila pelajar ni ponteng? Pada pandangan saya lah, kesan pertama sekali kalau pelajar di ponteng sekolah adalah mentaliti orang sekitar terhadap pelajar itu sendiri. Sebab bila even kita sendiri, kita bila nampak budak ponteng sekolah, pelajar ni ponteng kelas atau apa-apa, itu mesti menganggap dia student yang gagal, kelas belakang kan, student yang berperangai buruk. Jadi memang itulah antara bagi saya
kesan pada student tu sendiri apabila konten sekolah? Saya nak tambah juga, saya setuju dengan jawapan Ahmad. Lepas tu saya nak tambah yang kesan-kesan dia macam dia juga efek dekat keputusan akademik juga kan, sebab dia konten jadi dia tak faham apa yang dia belajar tu, jadi dia pun tak tahu nak tulis apa dekat kertas soalan tu kan. Jadi saya rasa keputusan dia merosot. Betul-betul, maksudnya dia tercicir lah kan daripada kelas tu. Sebab orang lain belajar tapi dia tak belajar. Lepas tu nanti Kalau dia ada kawan pun nanti kawannya pun tak nak, macam tak nak tulis sebab dia dekat konten. kalau dia datang nanti pun orang lain dah belajar bab lain dah. Dia dah macam dah pernah tahu. Mungkin doktor ada sedikit pesan nak tambah? Betul apa yang Akmal sharekan kan. Sudah pasti kalau konten ni dia memberi impak paling utama adalah akademik lah. Banyak mata pelajaran yang tertinggal. Nak tanya kawan pun bukan nak boleh ajar semula kan. So akhirnya memang diorang ketinggalan daripada segi akademik. So bila ketinggalan dari segi akademik, sudah pasti keputusan pun akan merosot lah kan. Dan akhirnya itu juga akan demotivasikan mereka sendiri. Tak bermotivasi. Alamak malas lah nak pergi sekolah, padahal diorang tak sedar diorang tak dapat keputusan macam tu sebab diorang selalu konten kan. Tapi ada juga tau yang saya ada satu pelajar yang orang kata gift lah, gift person. Dia banyak konten tapi akademik dia okey pula. Mungkin ya banyaklah dipengaruhi juga kalau kita lihat daripada kesan ni, mungkin dari segi persekitarannya. Mungkin dia tak konten di kelas, dia rasa tak kondusif di kelas, tapi di rumah dia belajar. Ada juga yang macam tu kan. So fair lah, kita taklah juga tak naklah pandang terlalu negatif, tapi tak naklah juga selalu positif kan. Sifat nama konten tu pun memang dah berbentuk negatif. So ya, ada je pelajar yang boleh survive. Mungkin dia konten atas sebab-sebab yang tak dapat dielakkan, contohnya macam sakit ke, ada kemudian di hospital ke, banyak je kes-kes macam tu. Mak ayah tak dapat hantar, masalah transport, terutama kalau di kawasan pedalaman lah. Saya sendiri pernah menghadapinya kan. Daripada 17 murid, hanya kadang-kadang 5 orang je yang hadir. Sebab susah nak akses ke sekolah kan, so kita faham. Tapi ya, kalau kita support mereka, datang ke rumah mereka, bagi kerja sekolah dan diorang jawab, itu juga salah satu cara diorang untuk belajar lah. So banyak alternatif yang boleh dilakukan sebenarnya. So impaknya memang ada positif, memang ada negatif. Jadi macam kalau konten semuanya macam doktor kan, doktor dulu sekolah menengah tu sekolah rendah. Sebenarnya mungkin budak-budak ni bukan nak konten pun, tapi macam budak tu sebenarnya daripada pedalaman dan susah nak akses untuk pergi ke sekolah sebenarnya. Sebab macam tu, itulah banyak faktor sebenarnya. Konten ni sama ada kesan daripada diri berasas daripada diri sendiri ataupun daripada sekitaran dia sendiri kan. So ya. Jadi kesan konten ni memang buruk lah sebenarnya kan, bukan dekat kita je, dekat masyarakat, dekat negara pun sebenarnya. Jadi kita tengah konten ya. Korang pun janganlah konten. Kalau di universiti, apa kesan dia? Exam. Lagi besar impaknya kan. Ada pengaruh konten masing-masing. Boleh cek mana. Bila doktor cakap dia konten, tapi dia boleh saya ada kawan macam tu seorang. Dia macam tak kan. Bila cikgu, bila guru kelas nanti datang, dia jenis yang straight to the point. Dia tak lambat. Tapi bila SPM, dia tak straight to the point. Orang macam tu dia boleh belajar sendiri. Tapi kalau macam tu pun diorang tidak boleh lah kan sepatutnya. Dia tak boleh lah kan. Sebab dia orang datang dari sekolah tu kan. Sebab impaknya mungkin dari segi komunikasi dia. Itu nanti impaknya bila dia bekerja nanti lah. Memang dia orang boleh bekerja sendiri, tapi nanti bila dia bekerja berkumpulan, so impaknya dia tak boleh buat berkumpulan. So janganlah ambil positif sangat orang give ni kan. Kita ada kekurangan dari segi kepimpinan, komunikasi, banyak impak. Sebenarnya ini tanggungjawab. Jadi sebenarnya tak boleh jadikan alasan untuk konten. Jadi apa yang boleh kita buat untuk atasi masalah ni? Mungkin doktor boleh kongsikan cara nak atasi masalah ni supaya dapat bagi kesedaran kepada penonton. Mungkin ada pelajar yang akan terima podcast kita nanti. Okey, sebenarnya apa yang perlu dilakukan tu banyak fokus terutama terhadap diri sendiri. Okey, kalau terhadap diri sendiri tu macam saya kalau nak tanya pengalaman sendiri lah kan. Saya kan waktu sekolah memang setiap tahun saya akan dapat anugerah 100% kehadiran. Setiap sekolah saya pun selalu motivasikan anak saya macam tu tau. Walaupun saya ada MC, walaupun saya demam, saya pergi sekolah juga. Kalau dulu tak kisah kan, tak ada COVID ni kan kalau dulu. Salah satu kan kata kuncinya, walaupun kita tak berapa pandai, tapi kalau kita rajin ke sekolah, hari-hari jumpa cikgu, dia ada impak positif juga tau. Berkat lah dari segi keberkatan tu sendiri kan. Keduanya mungkin daripada aspek ibu bapa memang kena support lah. Kena support anak-anak, bagi tip motivasi. Anak saya pun suka konten juga. Memang bolehkah dia ni konten kan, tapi saya keep motivasikan dia. Saya cakap mama dulu memang tak pandai, tapi hari-hari memang ke sekolah, rajin ke sekolah. So ada impaknya juga kan. So okey lah, naklah ke sekolah kan, bolehlah motivasikan dia. Dan ketiga adalah sekolah tu sendiri lah kan. Sekolah tu sendiri perlu menyediakan kondisif, pengajaran yang menarik kan. Macam anak saya sendiri kan, dia suka kalau ada guru praktikal di sekolah dia. Cikgu praktikal cantik-cantik, kan selalu bagi hadiah, gift. So mungkin ya memang kerja guru banyak lagi sebenarnya, tapi mungkin itu salah satu cara untuk menarik perhatian terutama bagi pelajar yang bermasalah. Saya dulu pun saya selalu di kelas-kelas rendah, Akmal diletakkan di kelas-kelas yang rendah. So memang diorang hanya dimotivasi oleh kita apabila diorang dapat gift, hadiah, kita buat quiz, pengajaran yang menarik lah. Itu di peringkat sekolah lah, peranan peringkat sekolah. Dan seterusnya peringkat KPM sendirilah, Kementerian Pelajaran sendiri, cara mengenalinya adalah menyediakan sekolah yang kondusif lah. Kalau macam saya sendiri pernah mengajar di sekolah Sabah kan, dari sekitaran sekolah tu sangat mencabar lah. Sekolah masih sekolah papan. Kursi pun masih kursi yang kayu tu tau. 2000 berapa ya? 2000 berapa yang sebelum COVID. So baru 1920 kot. So ya, tahun 2020 tapi ya masih ada sekolah yang macam tu. So mungkin pihak KPM boleh menyediakan sekolah yang kondusif kan. Prasarana sekolah ditingkatkan. Mungkin dalam penggunaan digital juga boleh menarik anak-anak, terutama orang-orang pedalaman kat kampung kan. Ada orang lagi tertarik lah dengan pengajaran digital berbanding guna kapur. Tak ada kapur dah.
Itulah yang kita harapkan. Tapi jangan terkejut Akmal, sekolah pedalaman mungkin masih ada. Ya, itu sahaja dari saya. Saya nak tambah sikit lah maksudnya cara untuk mengatur spontan ni cikgu-cikgu sendiri lah. Cikgu-cikgu ni setiap hari saya rasa mereka kena fikir cara yang sesuai, cara yang menarik untuk tarik. Kita tak boleh belajar ni kat sekolah, tapi salah subjek tu dia tak mahir ke, cikgu tu matematik, sains, sejarah ke, nak kita kena tarik perhatian orang. Macam buat cikgu. Saya rasa juga cikgu ni selagi dia, contohlah kan, kalau student tu dia tak boleh nak jawab soalan dia, saya rasa cikgu tu tak patut marah dia depan kawan-kawan. Sebab saya rasa nanti dia orang akan rasa macam malu. Dan kalau macam saya lah, peranan ibu bapa ni lagi penting sebenarnya. Kadang-kadang kan ada ibu bapa sekarang ni makin manja kan sangat anak-anak macam tak payah. Sikit, tak kisah semua sikit je, tak payah datang semua. Kadang-kadang boleh je pergi kan, pergi sekolah. Pakai baju pun boleh. Anak tak pakai baju. Selain tu nak tambah dengan idea Aina, kadang-kadang parents diorang terlalu busy dengan kerja diorang lupa ambil kisah pasal anak-anak diorang, dia pergi sekolah ke, macam mana akademik dia. Jadi ibu bapa perlulah memainkan peranan yang penting, selalu tengok anak buat apa. Bagi saya nak tanya macam pandangan masyarakat kat di sana macam fikir kalau konten ni budak kelas belakang, betul ke bagi doktor? Tak setuju ke tak setuju, tapi masyarakat je. tapi memang tak dapat dinafikan sebenarnya. Kebanyakan kelas tak sampai hati nak cakap kan. Macam bias pula jawapan. So saya harap ini bukan jawapan bias. Tapi berdasarkan pengalaman sendiri memang kebanyakan murid kelas belakang memang sambut tengok. Saya pula selalu dapat kelas belakang. Mungkin bagi saya personality pelajar kelas atas dan kelas bawah tu pun dah memang berbeza. Dari segi akademik mereka memang lemah. So banyak pengaruh pula daripada akademik lemah tu. Ada yang masih tak boleh membaca kan. So tak dinafikan itu juga antara yang bukanlah penyebab orang ponteng, tapi kebanyakan golongan ini yang cenderung untuk ponteng kelas berbanding kelas atas jarang juga kita dengar sebab mereka selalunya orang yang aktif, orang yang produktif, boleh survive sendiri walaupun sekolah rendah. Kalau kelas atas Manakala kita bagi dia jalan, dia boleh jawab dengan beban kelas bawah memang kurang sikit dari segi akademiknya dan memang mempengaruhi sikap mereka juga kan. Sekolah sekarang pun dah tak tengok dari aspek mata semata-mata tau, dia berdasarkan TP kan, tak ada TP juga. TP ni banyak benda yang dia tengok termasuk aspek motivasi, gerak kerja mereka dan sejauh mana mereka berdikari dalam menjawab soalan-soalan. Kalau cakap pasal kelas belakang ni kan, sebenarnya kebanyakan budak kelas belakang ni, diorang aktif sukan. Betul. Tapi betul saya setuju tentang itu kan. Dia punya ni kan, keadilannya tu lah bagi saya. Asalnya menyumbang dari segi emas semua lah. Asalnya memang budak-budak kelas belakang, budak kelas nakal kan. Dia selalunya walaupun orang pernah dapat akademik, dia nak aktif dari sukan. Dan juga satu ya, orang kelas belakang ni dia memang takkan lupa cikgu. Saya kan setiap kali cuti cikgu dia akan bagi saya hadiah. Apalagi waktu saya berhenti sekolah tu kan, saya yang paling banyak hadiah. Sebab saya mengajar kelas sekolah bawah kan, sampai kata kawan saya, mana ada dapat hadiah, sikit je sebab ya diorang jenis menghargai cikgu. Ya betul. Kadang-kadang diorang yang macam pandai sangat sampai diorang lupa siapa yang ajar diorang sebenarnya. Ya macam betul. Tak berani cakap lah. Sebab saya selalu kena kelas hujung kan, tapi ya sangat menghargai diorang. Jadi sebelum kita tamatkan podcast ni, mungkin doktor ada sedikit harapan atau pesanan kepada pelajar kat luar sana yang tengok podcast ni nanti. Dari segi harapan tu sudah pastilah kita mahukan melahirkan pelajar ataupun manusia yang berguna dari segi akademiknya. Tapi ya kita memang sering dicabarlah daripada aspek psikologi, daripada aspek emosi, dari segi aspek ekonomi. Tapi ya sejauh mana pelajar tu mampu untuk survive menghadapi setiap rintangan atau perubahan tersebut. So ya, kamu bakal cikgu kan, memang akan berhadapan dengan pelajar-pelajar yang menghadapi masalah sosial, gejala sosial. So harapan saya juga sebenarnya paling besar adalah terhadap guru tu sendiri kan. Pelajar ni yang terdejas daripada aspek penting sekolah ni, mereka kadang-kadang tak sedar pun perbuatan orang tu salah ke betul ke. So harapan besar adalah terhadap guru tu sendirilah. Janganlah mengajar semata-mata, tapi cuba ambil kisah ataupun ambil tahu tentang aspek emosi pelajar, kesihatan mental pelajar kan. Cuba dekati mereka. Saya sendiri pun pernah berhadapan dengan golongan-golongan ni, malas ponteng kelas. Tapi kan saya perasan bila saya cuba ambil hati mereka, menarik perhatian mereka, tak biarkan mereka tidur di kelas kan, bangun. Saya paksa juga bangun kan, saya paksa juga hantar kerja kan. Dan impactnya adalah bila kelas saya diorang akan datang, diorang akan suka. Cikgu Zaimah datang, so mesti datang. So ya, bagi saya harapan yang terbesar adalah guru tu sendirilah. Cuba ambil berat tentang pelajar-pelajar ni sebab kadang-kadang diorang tak sedar pun perbuatan diorang tu salah ataupun betul. Dan sudah pasti peranan ibu bapa juga sangat penting untuk menggalakkan anak-anak ni ke berjaya. Cabaranlah sebagai cabaran. Ibu bapa mahu melahirkan anak ini cemerlang tak? Semua mak ayah mahu macam kamu lah, masuk instik, dia dapat posting, dapat kerja kan. So ya, semua ibu bapa mengharapkan macam tu. Betul. Okey, jadi sebagai kesimpulan sebenarnya isu ponteng ni dalam kalangan pelajar perlu ditangani bersama dan kita boleh nak hukum diorang ni. Terima kasih kepada semua yang terlibat dan terutama kepada Dr. Nazaimah yang sudi meluangkan sedikit masa untuk podcast kali ini. Okay, semoga perkongsiannya memberikan manfaat kepada kita semua. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.